Kalau kita nak kata di sini azan dalam perjalanan, ni macam atas bukit ni apa makna? Banyak makna. Satunya perjalanan lah tu. Atau perjalanan apa pergi naik atas bukit, tak tahulah tu hal apa hal dia. Kalau katakanlah naik atas bukit, kalau kata naik bulan pun kenal lah. Kalau tak lupa ke dia pergi mana-mana, naik tinggi mana pun. Hak ni pun begitu juga, naik atas tu baik. Itu disyariatkan. Maknanya kalau sekarang ni orang pergi ke angkasa lepas, pergi ke bulan, pergi ke mana pun boleh baik-baik semaya. Hak tu hak enam. Molek lah tu, hak kenal lah lagu tu. Hak ni atas puncak bukit. Untuk apa dia pergi tu? Kira-kiranya Abu Daud faham, pergi ni pergi musafir lah tu. Seperti baru ni kan kita sudah sebelum puasa baru ni kan kita sudah belajar dah pasal nak qasar sembahyang ni sejauh mana perjalanan nak jamuk ni. Mengikut Imam Abu Daudnya 3 batu. Kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Imam Abu Daud dia sependapat dengan puak-puak Zahiriyah, mazhab Zahiri, 3 batu lah jauh daripada tempat tinggal kita, kita boleh jamuk dah, kita boleh qasar dah. Baru ni kita sudah bincang dah. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita di sini, biasanya orang bawa kambing ni dia pergi sejauh mana? Dia pergi sejauh tu ya, sekitar tu ya, 2 batu, 3 batu daripada tempat dia. Dan itu dikira sebagai musafir. Dia nak pergi tu Imam Abu Daud ni, dia nak pergi tu, dia nak kemah lagi hak dia baru ni. Dia tidak saja hari ni. Sebab safar-safar ni gitulah kira-kiranya. Sebab kalau perjalanan jauh benar, orang tak bawa pula lagu tu. Pergi duduk situ bukan cara musafir tu. Jauh tu. Ni makna duduk atas bukit tu kira-kira lepas kambing dia boleh makan ke apa. Dia kira perjalanan dah. Mengikut dia lah, mengikut dia. Itulah yang disebutkan di dalam syarah ni, Abu Daud ni pada muka surat 280 ni. Kalau kita tengok bawah, kata Syekh Zakaria, wa yahtamilu indi fi tawjihihi anna al-musannif mala ila al-musafir yasiru musafiran bi 3 amyal kama taqaddama, wa ru'atu ash-shah yadhhabuna lir-ri'ayah ila hadha al-miqdar fata'ammal fa athbata bi hadha at-tarjamah. Gitu. Boleh jadi kata dia pada pendapat sayanya, untuk kita nak bagi sebab, apa sebab Imam Abu Daud nak bagi tajuk ni, lepas tu dia nak bagi hadis ni, apa alasan dia? Iaitu dia nak menyatakan kecenderungannya bahawa orang yang musafir itu, dia sudah jadi musafir apabila dia pergi meninggalkan tempatnya sejauh 3 batu, seperti yang kita sudah bicara sebelum pada ni. Sebab apa? Orang-orang yang malah kambing ni, bayar kambing dia pergi daripada tempat tinggal dia kira-kira sejauh tu, mengikut urufnya, mengikut kebiasaannya. Dia tidak pergi sampai 30 batu dah. Sekitar tu je. Mana dia kira musafir dah. Dia kira sebagai musafir dah. Padahal di dalam hadis ni tak ada sebut perkataan musafir tu. Imam Abu Daud faham gitu. Maknanya kita faham sini. Sebab tu orang yang kata Imam Abu Daud ini dia muqallid, dia mengikut taklid kepada Imam Ahmad, tu guru dia, tak benar, tak benar. Misalnya hak ni, tu guru dia tidak pendapat lagu ni, bukan 3 batu. Supaya Imam Syafi'i lebih kurang tu lah, jauh baru musafir. Tengok di sini dia tidak suka. Bahkan dia ijtihad sendiri, dia faham daripada hadis ni tidak jelas kata musafir. Maknanya dia ni seorang mujtahid. Lagu tu lah mujtahid. Tidak jelas dalam hadis ni sebut mana ada musafir, tapi dia faham. Dan dia faham daripada orang bawa kambing ni sejauh mana biasa 3 batu. Sebab tu dia buat tajuk ni Al-Adhan fi Safar. Safar dah tu orang panggil lagu tu. Itu cara dia faham tu. Sebab tu kita kata Imam Abu Daud ini serupa Imam Bukhari, serupa imam-imam lain juga, dia ni mujtahid. Cumanya banyak pendapat dia tu betul lah serupa dengan Imam Ahmad. Serupa dengan Imam Ahmad. Maka ramailah orang keliru, orang kata dia ni ikut Imam Ahmad. Padahal tidak. Kalau dia ikut
Belakang lah. Ni tak. Ni serupa dengan pokok Zahiriyah ni. Bukan serupa dengan mazhab Ahmad. Hak ni. Daripada situlah kita tengok sama-sama pun daripada dulu lagi. Orang yang mengaji hadis dan orang yang mengikut hadis ni, dia fikiran dia jenis terbuka. Dia tak ada sangat terikat. Cuba kita tengok Imam Abu Daud. Tok guru dia ulama hadis besar, Imam Ahmad. Tapi ada ke dia terikat ikut semata-mata dia tak guna dah fikiran dia, ijtihad dia, tak fikir langsung, dia pakai ikut gitu. Tidak gitu. Ini jelas kalau kita tengok dalam kitab hadis nampak benda ni. Dah tak boleh nafi. Tak boleh nafi. Misalnya sini Syekh Zakaria ni orang Hanafi, tapi dia faham. Dia royak jalan. Ini maknanya jiwa dia tu bersih, tak ada kata nak kona pusing biar sesuai dengan kita. Dia tahu dah kehendak Imam Abu Daud ni lagu tu. Dia lagu tu. Jadi kita bui jalan dia. Kita tak sependapat dengan dia, soal lain waktu. Kita tak ikut dia, biarlah. Tapi dia tu nak giat lah gitu. Kita kena royak gitu. Itu cara Syekh Zakaria. Sebab tu dia royak. Nampaknya Imam Abu Daud nak pergi situ. Itu maksud dia. Tak apalah. Kemudian tadi dia sebut bas saja, azan saja, tak ada sebut qamat kan. Tapi hak selepas tu dia kata, Allah kata, tengok tu hamba aku ni, dia bas dan dia yuqim lis-salah. Yuqim tu mana iqamah. Mana bukan bas saja yang disyariatkan, tapi iqamah. Tapi apa tak disebut azan saja? Sebab azan ini dalam istilah hadis, dia boleh untuk azan, qamat pun orang panggil azan juga. Qamat pun orang panggil azan juga. Sebab itu kalau dalam hadis-hadis banyak kan cerita hari Jumaat tu, 3 azan dia ada dalam hadis-hadis disebut 3 azannya. Sebenarnya bukan 3 azan, satu daripadanya ialah iqamah. Itu pun dipanggil azan juga dalam istilah hadis ni. Gitu. Supaya juga di sini bila dia kata dia yu'adzinu tu bukan bang kita maklum ni saja, bahkan qamat itu pun termasuk juga. Dengan sebab tu dalam hak selepas ni dia sebut yuqim. Tadi tak sebut apa, sebab masuk dah situ. Tapi kalau yang kedua ni tak sebut juga, boleh jadi orang ingat bas saja, qamat tak ada pula. Dalam musafir ni mana bas saja, qamat tu tak ada, padahalnya ada kedua. Wa yuqimu lis-salah, yakhafu minni, dia takut kepada aku, sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku ini. Jadi orang hak lagu ni, hak Tuhan kenal ni, dia lagu mana? Allah SWT ampunkan dosa dia. Kalau dia ada dosa pun Allah SWT ampunkan dia. Dan adkhaltuhul jannah, kalau nak kira dari segi zahir dia ni, aku telah memasukkannya ke dalam syurga. Padahal tak masuk lagi, duduk dalam dunia lagi. Itu penggunaan bahasa Arab ni, dia lagu tu lah. Kalau apa dia panggil dalam istilah dia, tahaqquq, li tahaqquqil wuqu'. Kalau benda tu pasti akan berlaku, dalam bahasa Arab boleh digunakan bentuk madhi juga, perkataan yang menunjukkan masa lepas. Supaya di sini adkhaltuhu, adkhaltuhu. Sebab tapi kita tak boleh terjemahkan gitu. Aku telah memasukkannya ke dalam syurga. Sebab tu kita terjemah tadi, aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam syurga. Gitu. Aku memutuskan. Maknanya aku putus bahawa orang ni dia akan masuk syurga. Aku akan masuk syurga. Gitu. Tetapi kalau nak kira dari segi lafaz asal tu, maknanya aku telah memasukkannya ke dalam syurga. Apa yang guna perkataan telah tu? Sebabnya makna pasti. Sebab makna pasti. Sebab itu dalam Quran kan dia ada sebut, ata amrullah fala tasta'jilu. Ata amrullah, kiamat itu telah datang, telah ata. Dia tidak kata ya'ti, tapi ata. Pasal apa? Pasal kiamat itu sesuatu yang pasti akan berlaku. Dia guna perkataan ni. Sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada juga. Kita duk guna sama.
tapi kita tak sedar.